wakil. Brandon Smith ada di lorong yang ke-7 untuk wakil tunggal dari Australia, dan lorong yang Scott tiba di 150 meter terlebih dahulu. 1 minit 27.84 saat, diikuti Evan Jones dan juga Thomas Dean di kedudukan yang kedua dan juga yang ketiga. Tetapi Duncan Scott masih mengekalkan kelebihan di kedudukan yang pertama. Kedudukan kedua dan ketiga cukup sukar untuk dimuktamadkan. Masih lagi berpeluang untuk Evan Jones, Thomas Dean dan juga William. Tetapi perhatikan bagaimana Duncan Scott yang terus maju untuk mengekalkan kedudukan pertama. Diikuti kedudukan kedua untuk Lewis Calvert di lorong yang ke-6. 1 minit 56.38 saat yang dilakukan oleh Duncan Scott untuk mempertahankan pingat emas yang dimenangi pada 2022 di Birmingham. Memangnya beliau cukup sukar untuk ditandingi dalam acara 200 meter individu medley lelaki ini. Dan walaupun cabaran awal datang daripada